Nak buka akaun Maybank tak payah pun pergi cawangan. Apply online je guna app May. Save tutorial ni cepat. Pertama sekali, anda kena install dulu app May siap-siap. Dekat dashboard, tekan menu apply dekat bawah kanan sekali. Pilih jenis akaun yang anda nak buat. Tekan apply now. Boleh pilih MyCard untuk daftar. Masukkan nombor MyCard anda. Tekan next. Anda kena buat eKYC untuk teruskan. Ambil gambar depan dan belakang IC anda. Isi maklumat bangsa, nombor telefon dan email anda. Lengkapkan maklumat pekerjaan anda. Pilih debit card yang anda nak. Semak balik alamat anda dan pastikan betul. Tik kotak deklarasi dan tekan agree and confirm. Semak semua maklumat anda dan tekan confirm. Masukkan nombor OTP yang anda dapat. Settle daftar akaun. Next, tekan register M2U Access. Buat Maybank 2U ID. Buat password baru dan sahkan. Pilih gambar keselamatan anda. Letak frasa keselamatan anda. Set up soalan keselamatan. Pastikan screenshot dulu kalau takut terlupa. Untuk activate akaun anda, transfer RM10. Settle activate account. Anda akan dapat kad debit dalam masa 7 hari bekerja. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow Instagram.my kalau tak nak terlepas.